Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube Azman. So hari ni aku dekat Suria KLCC. Kita nak pergi TGV sebab kita ada movie premiere, movie daripada Indonesia, satu universe dengan filem Kodrat and Kodrat 2, bertajuk Badut Gendong. So basically dia cerita horror thriller, horror action, I'm not sure lah, tapi horror lah basically. So kita akan pergi tengok, and lepas habis tengok baru kita review lah. So yeah, let's go. Okay guys, so kita dah kat dalam Suria KLCC. Ramai gila orang, padahal weekday baru aku tahu apa ramai jap. Kau tengok, padahal hari ni Selasa malam tau. So destinasi kita nak pergi TGV lah. So yeah, let's go. Let's go. Ramai depan. Let's go. Okey, Badut Gendong mengisahkan tentang Darso yang telah kehilangan isterinya dalam satu kejadian ataupun kemalangan yang tragis. Dan setelah kematian isteri dia tu, dia merantau pulang ke kampung dan telah terjebak dalam satu insiden pertumpahan darah. Dan dalam insiden tu, dia punya patung Badut Gendong, which is patung yang dia pakai untuk mencari rezeki, telah disumpah dan menjadikan patung tu jadi macam patung yang telah dirasuk lah, saya cerita. And entity wife dia tu, maksudnya roh ataupun entity wife dia tu telah masuk ke dalam badan anak patung Badut Gendong dia tu. Dan apa yang jadi selepas tu, kau akan tengok sendirilah. Okay, so seperti yang kita tahu ataupun ada yang tak tahu lagi, so Badut Gendong ni is in the same universe as Kodrat, which is Ustaz Kodrat yang lakonan Vino G. Bastian kan. Vino G. Bastian nama dia kan, yang pelakon Indo kan. Dia sama universe dengan Kodrat. Okay, so Kodrat dah ada dua filem, Kodrat and Kodrat 2. And of course bila dia dah cakap siap-siap Badut Gendong ni adalah sama universe dengan Kodrat, basically we are expecting to get Ustaz Kodrat punya cameo cerita ni lah. And yes, korang akan dapat lah benda tu. Definitely ada cameo daripada Ustaz Kodrat. Cuma nak cakapnya, apa benda, benda yang aku suka pasal cerita ni dulu. First, of course, kita tolak tepi sama juga pasal technical things. Aku memang nak tolak tepi sebab most of Indonesian films nowadays memang in terms of dia punya technical things memang dia dah superb. In terms of dia punya cinematography, color grading, camera angle, whatsoever tu, benda-benda tu semua. Even CGI dia, banyak juga guna CGI dia cerita ni. And I would say CGI dia was good. Okay, CGI dia not bad lah, not bad. Maksudnya bagus, tak nampak macam CGI macam dia macam ni lah. Dia macam cakap, kita sebagai orang yang biasa tengok filem, kita tahu bila filem tu menggunakan CGI. Cumanya not being obvious is the word lah, which is I mean like if you're not being obvious yang kau tengah guna CGI, that means it's good enough. Especially untuk orang kata Southeast Asia punya region punya quality filem lah kan. Sebab kalau macam Hollywood tu memang kita tak nak banding beza lah, dia punya CGI tu memang padu kan. Okay, so untuk dalam cerita ni I would say dia punya CGI was good. Okay, sebab dia banyak menggunakan elemen-elemen yang senang cerita, kalau dalam reality kalau nak buat special effect pun mungkin agak susah. So special effect, kalau guna special effect makeup pun susah nak buat. And ada benda-benda yang macam mungkin memang tak logik kalau nak buat sendiri pun susah. So dia gunakan CGI, and I would say CGI dia tu cantik. Okay, so in terms of technical things, kita tolak tepi. So memang cantik. Itu semua memang tik lah. Okay, so kita masuk ke benda yang aku suka pasal cerita dia. Okay, first aku suka sebab idea dia sangat fresh. Tu first thing lah. Kenapa aku cakap idea dia fresh? Okay, Badut Gendong ni it's a doll lah basically kan. Macam anak patung yang, okay, dia ibaratnya permainan Badut, aku tahu lah permainan kesut sebenarnya Badut Gendong ni. Tapi nak cakapnya, Badut Gendong ni sebenarnya dia macam orang yang pakai Badut Gendong ni, dia macam ventriloquist tau, faham tak? Tapi ventriloquist ni beza dia gerakkan anak patung dia tu menggunakan tali kan, tali yang dia pegang kat tangan kan. So and it makes the doll's movement looks really real kan, dengan pergerakan. Maksudnya ventriloquist yang power, dia akan buatkan pergerakan anak patung tu nampak macam real hanya menggunakan tali. While orang yang pakai Badut Gendong ni, yang pemain Badut Gendong ni, dia pakai suit tu, faham tak? Macam basically suit Badut Gendong tu is bila aku rasa korang pernah tengok kot, tapi dekat Indonesia namanya Badut Gendong lah. Bila seseorang terpakai suit Badut Gendong ni, patung tu akan jadi kat depan dan akan ada kaki kat sini tau. Dan kepala owner dia, kepala pemakai tu akan ada kat belakang. So meaning that bila kau tengok orang yang pakai Badut Gendong ni, dia akan nampak macam si pemakai tu sedang digendong oleh anak patung tersebut. So maksudnya anak patung tu, even dia punya, orang kata apa, dia punya simbolism pun dah symbolize yang anak patung tu hidup dan gendong pemakai dia. Macam tu lah. And kenapa aku cakap idea dia fresh? Sebab
Okay, selalunya kalau kita tengok filem yang berkaitan dengan anak patung, filem seram yang berkaitan dengan anak patung, selalunya anak patung tu akan dirasuk kan. Anak patung tu akan dirasuk, akan masuk, akan ada entity masuk dan sebagainya. And it stops there, okay? Dia takkan ada, maksudnya ni lah, dan anak patung tu akan menghantui watak-watak yang ada dalam cerita tu kan. So it stops there, right? Tapi cerita ni, yes, anak patung tu dirasuk dan ada entity yang masuk dalam anak patung tu. Tapi yang buatkan dia lebih fresh is that anak patung tu jadi something that control the owner. The owner of the doll lah kan, basically. So dia lebih fresh, dia something new lah. Dia menggunakan konsep pemakai badut gendong tu dengan jayanya lah senang cerita. So, sebab macam bila mana anak patung tu merasuki macam mana? Bila mana entity tu merasuki anak patung tu akan sedar, dan pemakai dia ni, si Darso ni akan tidur, akan mengantuk dan tidur. Seolah-olah macam badan dia ni dikawal oleh patung tu untuk buat segala macam pembunuhan yang berlaku di cerita ni lah. So menarik gila. Idea dia sangat fresh. Dan aku sangat suka. Itu first lah benda yang aku suka pasal cerita ni. Second, aku suka all those thriller elements cerita ni. Thriller elements di mana dia punya pembunuhan. I mean like all those elemen you know lah, elemen thrilling dalam cerita ni, semuanya very gory, very brutal. And I would say aku rasa aku boleh categorize this film bukan saja sebagai action horror, sebab yes, dia punya action sequences, I mean like fighting sequences, ada a few scenes fighting, dan dia punya fighting sequences pun tak nampak macam fighting sequence untuk filem seram, tapi untuk filem action. So macam dia jaga quality action sequence dia walaupun ni filem seram, sebab yalah dia sama universe dengan Kodrat kan. Kalau kau tengok Kodrat pun kau tahu dia sangat menjaga action sequence dia tu. So action sequence dia tu dah satisfying enough bila kau tengok, macam okay, clean, okay, dia punya fighting semua memang clean, dia punya koreografi semua. Cuma dia punya elemen thrilling yang dari segi dia bunuh semua tu very gory, very brutal, very and ada, yes, most of the parts ada yang guna CGI sebab dia melibatkan macam ada yang dia toreh muka dan dia cabut kulit muka sebagainya. Benda tu macam susah untuk buat, maybe susah untuk dia buat dari segi guna makeup, special effect dan sebagainya kan. Mungkin ada yang dia guna, tapi ya aku perasan most of the time dia guna CGI kan, tapi nampak real and memang brutal gila lah. I mean like macam aku suka sebab dia macam macam cakap tadi, aku rasa aku boleh kategorikan cerita ni bukan sahaja action horror tapi slasher. Sebab yalah slasher, genre slasher, meaning that genre pembunuh, serial killer yang bunuh orang sesuka hati dan dengan cara yang very very traumatizing kan. Dan benda tu semua ada dalam cerita ni. I mean like bila anak patung tu dirasuki dan owner dia tu tidur, dia jadi macam serial killer lah. Dia bunuh orang sesuka hati. Basically orang yang buat jahat dekat owner tu lah kan. Dia bunuh orang and then cara dia bunuh tu very traumatizing tau. So lengkap elemen-elemen yang untuk kategorikan cerita ni sebagai cerita slasher juga. So I would say dia bukan saja action horror, and dia sama level, dia macam cerita slasher juga, macam cerita Scream kan, cerita Scream, cerita macam tu lah. So yeah, aku suka sebab elemen brutality and goriness yang cerita ni pada aku secukup rasa lah. And I would say cerita ni best bukan sebab dia horror tau. I mean like macam the horror elements tu ada, dia ada that creepiness, tapi orang kata just enough. Maksudnya secukup rasa. Maksudnya dia tak horror yang kau takut, jump scare sebagainya, bukan macam tu. Tapi dia hebat dan dia best dari segi dia punya thrilling elements. Okay, dia punya thriller and dia punya basically brutality dari cerita ni lah. Benda tu buatkan cerita ni menarik. So itulah yang aku suka pasal cerita ni. And ada lagi aku suka apa cerita ni. Aku suka juga sebab dia buat, aku suka bukan saja cerita ni tapi macam the whole universe of aku tak tahu nama universe ni apa, tapi maksudnya cara dia portray watak badut gendong ni sebagai one of the main character in this universe selain pada Ustaz Kodrat. Dia macam yalah, sebab macam at the end of the film, sebelum masuk kredit dia tulis macam kau tengok Avengers kan, macam kau tengok cerita superhero Avengers, dia tulis badut gendong will return. I mean like macam epic gila. I mean like even cerita seram pun boleh buat macam ni I mean like macam dia buat style superhero punya universe, macam style lah. And at the end of the movie, I mean like mid credit scene kot, Ustaz Kodrat datang as cameo. So benda tu macam dia adalah that goosebumps feeling kan. Macam bila kau dah tengok Kodrat 1, Kodrat 2, kau menantikan karakter Kodrat ni untuk datang as cameo. Faham tak? So macam style dia macam one movie, one character yang dia yang dia tekankan, yang dia highlight kan. Okay, last one aku suka sebab satu lagi benda yang aku suka pasal filem ni is that dia mengangkat budaya yang ada dekat Indonesia, specifically dekat tempat tu lah, aku tak ingat nama dia apa. Tapi Indonesia pada aku in terms of dia punya film making sangat-sangat bagus sebab dia selalu berjaya mengangkat dia orang punya identity
budaya dan juga adat resam orang kata setempat. So macam bila kau tengok cerita dia, kau tahu, oh baru kau tahu dekat Indonesia, kat tempat sekian-sekian, oh dia buat upacara macam ni, dia buat acara macam ni, dia buat apa, dia ada benda yang dinamakan badut gendong kat sana. Macam kita macam ada wayang kulit apa semua, dia ada badut gendong. Macam tu, faham tak? So macam dia berjaya mempromosikan budaya dia melalui filem. Tak kira, bukan tak semestinya filem tu kena jadi filem sejarah sebagainya. Filem seram pun dia berjaya promotkan budaya dia. So such a great movie lah, in terms of that lah. Okay, so itu benda yang aku suka. Okay, benda yang aku tak suka pula pasal cerita ni, ada certain things lah aku tak suka. First, aku rasa ada benda yang tak jelas in terms of dia punya role of each character yang ada dalam cerita ni. Okay, apa maksud aku? Okay, badut gendong ni, okay, si Darso ni kan, kita panggil dia badut gendong lah kan. Badut gendong ni, karakter dia dalam cerita ni, I would say aku takkan cakap dia sebagai anti-hero lah. Sebabnya dia bunuh orang dalam cerita tu sangat kejam, and ada orang innocent yang dibunuh semata-mata sebab dia punya personal punya vengeance, bukan vengeance lah, personal punya hal. So dia bukan anti-hero lagi, tapi dia lebih pada villain. I mean like badut gendong ni macam origin story to a villain character. Boleh kata gitu lah. So kita letak badut gendong ni villain lah. Okay, selalunya cerita origin story untuk sesuatu karakter, especially villain lah kan, dia akan ada satu dia akan ada satu traumatic event yang berlaku, dan benda tu akan berlarutan sampai ke hujung sebab dia tak dapat tangkap orang yang buat benda tu, buat traumatic event tu berlaku kat dia sampailah hujung. Bila dia dapat vengeance dia, barulah dia jadi like orang kata the journey tu barulah menjadikan dia that killing machine. I mean like the villain itself lah. Maksud dia akan jadi jahat sebab dia nak lunaskan dia punya dendam. However, cerita ni dia ambil pendekatan yang berbeza, di mana okay, traumatic event tu ada, check. Okay, which is first dia start cerita ni terus jadi traumatic event tu, which is isteri dia mati lah kan. Okay, tapi dia punya elemen vengeance tu tak ada. Sebab apa? Sebab dia macam bayar terus kat situ. I mean like, macam the payoff is terus kat situ. Dekat pemula cerita, kat situ lah payoff dia. So macam dia tak ada continuity. I mean like macam funny enough, at the end of the film, dia tunjuk dia, sebab macam apa yang berlaku tu melibatkan 3 orang jahat tau, yang buatkan traumatic event tu berlaku. Yang the main orang yang patut dia kejar tu dah mati awal lah at the first film. Tapi bila hujung tu, dia kira macam dia pay off yang hujung tu, dia jadi macam tak ada pemberatan sangat. Sebabnya yang the main one dah dibunuh daripada awal lagi. Macam tu lah cerita macam tu lah. So in terms of orang kata character building untuk the villain itself, dia macam kurang kuat sebab tak ada that vengeance element. Faham tak? Dendam dan juga tak ada that journey of him trying to satisfy himself untuk lunaskan dia punya dendam tu. Faham tak? Sebab traumatic event tu berlaku, terus pay off kat situ, dan dia macam start new tau. Faham tak? Start new. Macam dia balik ke kampung dia, jumpa dia masuk dalam, tak sengaja masuk dalam acara macam sembah-sembah ni apa semua, and turns out apa yang berlaku, macam mana patung tu boleh dapat, maksudnya ada entity yang merasuk patung tu, ada macam entity macam bini dia masuk patung tu semua pun sebabnya dah macam curse, disumpah oleh dukun. Bukannya sebab dia punya kejahatan, nak balas dendam demi isteri dia pergi bunuh orang semua. Bukan sebab tu, tapi sebab disumpah dia dukun. So macam benda tu macam dia macam kurang kau faham tak? Macam in terms of character building tu dia kurang sikit sebab dia tak guna that orang kata the cara yang biasa orang buat lah. Macam tu. Aku faham dia mungkin nak buat kelainan, and I would say memang lain lah cara dia explore watak badut gendong ni. Tapi kalau dia buat cara orang kata the traditional way, which is ada vengeance dan sebagainya tu, mungkin benda tu akan jadi lagi better, dan watak badut gendong ni akan jadi lebih berat, lebih penuh dengan dendam dan sebagainya. Macam tu lah, lebih lah. Okay, itu satu yang tak suka. Second, okay, pasal yang tadi tu, dan benda tu membuatkan macam bila dah start new kan, bila dia dah start new, yang bunuh isteri dia tu, dia dah berjaya balas dendam dan sebagainya kat awal tu lagi. Orang-orang yang kena bunuh dekat dia, orang-orang yang dibunuh oleh dia selepas itu, semuanya macam sebab yang kecil je. Kau faham tak? Macam salah dia kecil je tapi dia bunuh terus. Macam dia macam jadi macam tak berat sangat lah dia punya pemberatan untuk dibunuh orang. Faham tak? Macam dia jadi macam kurang pemberatan macam tu. So macam it's such a missed opportunity lah, I would say. Okay. Okay, and satu lagi benda yang aku tak suka pasal cerita ni adalah aku rasa dia punya isteri tu kurang screen time. Meaning that I was hoping that dia boleh build up lagi perasaan cinta ataupun orang kata that
connection between karakter si Darso dan juga isteri dia ni lebih banyak. Mungkin banyakkan lagi sikit scene diorang ni, maybe lovey-dovey dan sebagainya, untuk buatkan supaya macam kematian isteri dia ataupun kehilangan isteri dia tu jadi lebih berat dan lebih bagi impact. Sebabnya terlampau sekejap and then terus macam macam aku cakap tadi lah, dia macam I was hoping that there's more yang ditunjukkan untuk bagi tahu kita, untuk kita dapat rasa yang diorang ni lebih love each other, lebih affectionate to each other. So macam supaya kehilangan itu jadi lebih berat. Macam itulah. Sebabnya I would say there are some parts dalam cerita ni yang ada je yang macam like, aku rasa lagi better dia buang certain scene yang very slow burn kind of style, yang macam very slow, very macam boring kan. Buang yang tu dan lebihkan scene yang si Darso dengan isteri dia ni untuk jadikan watak dia tu lebih impactful. I would say like that lah sebenarnya. So in terms of maybe karakter utama dia punya karakter build up tu kurang sikit lah. So yeah. Tapi overall I would say I enjoy this film. And senang cerita bila tengok tu rasa macam okay, it's a high production value punya film. Walaupun ada certain benda yang off lah kan. I would say ada je certain moment yang aku rasa macam ini lazy writing ni. I mean, macam macam tu je. Macam kau nak bunuh karakter ni, kau buang macam tu je. Faham tak? Maksudnya kau buat Badut Gendong ni bunuh dia macam tu je. Faham? Macam lazy writing sangat. Lepas tu macam contoh, benda tak logik tau. Macam boleh bunuh orang gila-gila kau punya, tapi tak ada seorang polis pun datang. So cara dia nak tutup benda tu macam ni kan. Maksudnya yang si itu Badut Gendong tu okay fine lah, dia serial killer. Tapi yang si villain yang seorang lagi yang tak boleh pakai ni, yang daripada syarikat tu kan, dia tembak orang macam tu je. Even macam dia tu dukun pun, dia tembak orang macam tu je. Tapi macam maksudnya dia tembak tu dia takut pun, macam the consequences. So lazy writing dia buat macam mana? Dia buat lazy writing dia, jabatan nak keluar tu runtuh. So macam polis tak boleh datang. Macam tu lah, something like that. So macam benda tu satu lagi tak logik lah. Macam mana orang boleh senang-senang tembak orang tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut dengan consequences dia. Macam a bit off kat situ lah. And I would say lazy writing juga. Sebab macam cara ditutup tu is dengan okay, jabatan runtuh, so tak boleh nak access to polis dan sebagainya. Macam tu lah. So a bit off. Ada certain benda yang a bit off, tapi overall I would say it's a good movie. And so I would give a rating of 8 out of 10 untuk filem Badut Gendong. So aku rasa itu saja untuk kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye.